Hey guys, so welcome back to my channel. Di video kali ni, jom kita tunjuk korang map yang pelik di Oiling. Okay, kita tengok, dia bukan pelik lah, dia macam ada special ability. Jom korang tunjuk. So jom. So saya akan jadi orang jahat. Kita pilih AK-47 terus. Okay, so kita sebagai teroris. So helikopter ni korang tak boleh naik kalau korang jadi orang jahat. Korang kena bawa VVIP. Korang tak boleh masuk, korang tak boleh tembak dia, ataupun tekan butang E. Okay. So dia ada banyak laluan masuk, di antaranya sini. Dan jangan terkejut, korang akan KO. Sini pun sama juga. Korang macam ada laluan akses nampak tu. Kalau korang pergi atas ni, dia just macam ni lah. Tam. So kalau korang nak keluar macam ni, korang just tekan W, control, lompat, W, control. Tapi macam biasa, korang terkejut akan tolak nyawa. So kita takkan terkejut. Okay. So korang pusing-pusing kawasan dia. Kau boleh pilih nak sini ataupun sini, sini ataupun sini. Kita pergi sini. Boleh terjun ni? Oh jangan terjun. Jangan terjun lah deh. Korang juga boleh naik atas ni, atas tower ni satu. Dan jangan terjun juga. Dalam ni ada apa? Saya tak pernah terbuka. Oh, kita ada lubang ventilasi. So W shift, lompat, W shift. Ada tangga, so kita turun. Tak sure ni pergi ke mana. Tunduk terus. Macam dia boleh control something nampak ni. Ni kan, macam dia boleh control something benda ni. So kita boleh terkejut guys dari sini. So untuk membuktikan, Geronimo, boom. So korang tak boleh duduk lama atas dalam air, atau korang akan jadi macam ni. Sekejap. Korang akan mati kesejukan dan nyawa korang akan ditolak automatik. Okay, yang macam nak adjust benda ni, mesti ada something macam tool ke. Tu kena buat kosong ni. So korang boleh guna tangga ni untuk panjat. Nah, ni sini tempat orang baik start berlega-lega. Macam ada tempat kawalan ni. Misteri. Kita terokai mana ada. Orang jahat pun akan start lah berperang dalam ni. Betul. Kalau korang pergi sini, yes, korang akan nampak lift ni. Korang tekan E. Tu dia akan bawa korang naik atas. Tapi kalau kata korang tersangkut, yes, korang akan mati. Contoh macam ni, korang turun. Tada. Pergi sini. Setelah korang naik, korang tersangkut dekat sini, mati. Kalau kau dengar bunyi tu. So yang ni tak boleh tanam bom tau. Korang tak boleh tanam bom, korang tak boleh tembak helikopter tu.
takji apa-apa. Terrorist win. Okay, untuk map nombor 2 kita pergi 747. Kita ke map seterusnya 747. 747 ni Boeing lah. Boeing 747. So kita pilih orang baik. Kita beli kita beli sniper lah, smack card ni. Okay. So korang boleh guna dua laluan sini ataupun sini. Tak boleh ni, sini. Kita try sini, boleh masuk Oh boleh. So korang akan dibawa masuk ke jalan bawah tanah. Dan yang pasti ni akan tembus. Ni saya rasa macam tembus ke ni. Tak tak tembus. Ni dia akan bawa ke bawah kapal terbang lah. So di sini tempat bawah kapal terbang. Orang jahat dah memang duduk kawasan ni dah. So kalau korang kata jatuh kat sini daripada atas ni, mati. Oh ya, by the way, yang ini pun korang boleh guna untuk panjat. See? Jom kita try. Nampak? Nampak tak? Korang boleh duduk sini tau. Korang boleh aim orang jahat macam ni. Tang. Ya, tingkat kapal terbang korang boleh tembak. Pecah. Pecah. Ni nama dia senapang itik. Kenapa nama dia senapang itik saya pun tak sure. Tapi saya selalu panggil senapang itik. Dalam ni tak boleh masuk. Saya tak tahu kenapa. I don't know why. Kita tak boleh kontrol kapal terbang lah. Bila kita lompat, kita akan tolak nyawa lah. Korang tak boleh kontrol kapal terbang. Masuk bawah ni. Di sini tempat saya tak suka sebab korang tak boleh nampak tau. Ada, korang boleh buka lampu, tekan butang F, flashlight. Ada dua jalan bawah ni, ke atas. Biasa hostages akan duduk sini. Kita selamatkan dia. Tepi. Kau boleh tembak tu. Jom. Sini. Turun bawah. Hostages nombor 2 akan ada kat sebalik belakang ni. Korang just kena pandai. Tu nampak. 1. Tepi. 2. Tepi. So dia orang akan ikut lah korang. Dia tengah nak cari hostages nombor 3. Hostages nombor 4 kat mana? Orang jahat akan duduk area sini lah. Dia sebalik ni. Jom. Kau mesti kena check ada berapa orang. Okay. So kau bawa dia turun. Saya tak tahu yang tu boleh tembak. Ni bukan boleh masuk juga. Kau kena dengar bunyi masuk. Okay. Kau turun bawah ni. Korang akan dengar bunyi anjing. Oh. Yo, dog. Kau boleh lalu bawah ni. Kau saja pun sama. Kau turun ikut sini. Dan dia sangat tak function. Kau just turun je. Kenapa ada teroris tu?
Pastikan diorang ikut ya. Nanti hostages has been rescued. Menang lah, settle. Dan tempat nombor 2. Jadi tempat nombor 3 Asuk. Jadi tempat nombor 3 Asuk. So kita akan jadi orang baik. Beli senjata, kita beli machine gun, beli peluru dia, beli armor. Okay. So antena atas ni kalau korang tembak, korang takkan boleh guna kamera kat dalam. Ni kamera tau. Kalau korang pergi sini, korang tekan E, korang boleh tengok ada orang jahat kat mana. So next, ni kat tepi sini. Nampak tak? Ni kat luar. So kalau kau nak jadi sniper, kau boleh naik atas ni. Kau tak percaya kau tengok. Kau tembak antena atas ni. Okay, ada meletup kan. Lepas kau tembak benda tu, reload sekejap. Buka, masuk peluru baru, tekan tutup. So korang letak tu guna. Dah rosak dah sistem dia. Okay. Tapi bila korang tengok balik, mana ada CCTV dekat ujung ni? Tak ada kan? Tak ada CCTV pun kat ujung ni. Tak ada CCTV. Macam ni, enemy akan duduk sini, sini dengan 2 kat atas. Satu di bahagian ujung, satu di bahagian sini. Diorang akan, oh dekat sini ada cermin tau. Buat cermin. Korang juga boleh tikam cermin tu. Cermin tu pun hilang. Ada silencer. Ni special. Okay, korang tunduk, masuk. Ni pun korang boleh guna untuk tengok ada apa kat dalam. Okay, E. Ni kat luar. Kamera ni kat luar. Kamera ni kat bahagian sini. Tempat yang saya tengok tadi kan, sini kan. Sini. So ada satu trik dia, korang boleh duduk sini dan tengok. See? Okay, tu trik dia. So ini hostages. Kalau korang tembak hostages, duit korang akan ditolak. Jom, cepat. Korang boleh turun daripada sini. Tapi sebelum korang turun, korang tengok sini dengan sini, ataupun kat sini dan juga sini. Musuh akan ada kat area sini. So kalau korang kata musuh ada kat sini, dia tak boleh keluar. Korang daripada bawah boleh tembak. Piu. Kita macam ni, musuh, korang nampak musuh kat sini, korang tembak. Ataupun guna machine gun. Tembakan dia berterabur. Okay. Katalah korang nak tembak enemy dekat dalam tu kan, dia tembakan dia takkan kena, melainkan korang tembak satu-satu. Okay. Macam ni satu kan. Dia kau tembak dengan mata, peluru dia akan tembakkan takkan kena. Maka korang tunduk satu. Peluru dekat sini.
Sudah peluru dia takkan tergabung mata, terjun. Turun. So kita pergi map nombor berapa dah? 1, 2, 3, 4. Map nombor 4. Ya, video ni agak panjang sikit. So ni back alley. Korang akan dengar bunyi helikopter. Dan helikopter yang mana ada. So kat sini tempat orang baik dimulai. So korang boleh pilih ikut sini ataupun ikut sini. Tengoklah ke mana korang sesuai. So kalau kata korang ikut sini, korang akan dibawa terus ke tempat ni. Kalau korang lalu sini, korang akan dengar bunyi au. See? Korang akan dengar bunyi au. Korang akan dengar bunyi anjing, ada korang akan dengar bunyi kucing. Meow gitu. Terjun mati ni. Oh, tolak terus. Jadi kalau korang cuba pecah masuk, tak boleh tau. Mesti ada something. Nampak korang kena bunyi kucing. So maksudnya apa? Kucing terperangkap dalam ni ke macam mana? Ha? Kitty, where are you? Masuk sini. Korang boleh juga turun daripada atas. Kaca, kaca berantakan. Orang jahat biasa akan ada kat sini lah. Bukan saya dah tekan ni. Ikut. Jual kau dekat pasar malam ni. Naik atas. Bukan. Saya tak pernah taruh kat ada apa kat atas. Kita nak pergi mana ni? Kat atas pun tempat dia. Saya saja terokai. So bila main seorang ni kita tahu lah. Kat sini tangga, korang boleh turun kalau tak salah. Oh, baru saya tahu boleh musnahkan. Boleh musnahkan kotak-kotak kayu. Kotak ni boleh ni. Wow. Baru tahu saya. Okay, jom. Open sesame. So, kita turun tangga sini. Orang jahat akan ada kat bawah. So korang kena standby lah macam ni. Sebab saja korang buka pintu ni. Betul ke? Jom.
Bukan orang jahat akan ada kat bawah lagi. Bawah lagi. Mana lagi seorang? Nak kena ni. Kau nak ikut atau ketikam kau? Ikut. Orang jahat akan start daripada bawah ni lah. Bila korang masuk sini, korang standby macam ni. Sebab saya korang melangkah sini. Di sinilah tempat orang jahat bermula. Pintu ni. Orang jahat akan respawn kat sini lah. Dia juga boleh diakses sebelah. Orang jahat akan boleh diakses antara dua tempat ni. So diorang akan mula tembak tam. Naik. Kenapa dua je saja? Mana pergi yang lain? Oh, satu kat sini. So kiri dengan kanan saja ada. So korang kena bawa dia cepat pergi ke tempat selamat. Okay, dia ikut sini. Ya meh? Oh, dia pun terkejun ke? Dari sini. Hostage has been rescued. Mana kau? Lepas tu kalau korang pergi estate. Oh, video panjang. Bengkok saja. Okay, estate ni tempat rumah. Rumah. Sini. So ni estate. Kau masuk je pintu ni. Korang boleh adjust dia tau. Kau tekan E, kau tekan S. Korang boleh bawa dia. E, kiri. Depan. Saya buat tadi. Kau boleh tolak dia tau. Dan boleh dimusnahkan juga. So suggest akan ada kat sini. Bawah. Situ. Tak sure boleh dimusnahkan. Ni pintu belakang. Oh ya, kalau orang boleh tutup ni. Hehehe. Bunyi dia. So naik atas. Untuk selamat kau suggest yang berada dalam ni. Jom. Ni lah dia. Kalau tim baik duduk sini, diorang akan tembak benda ni. Dan benda ni tak akan dapat dimusnahkan for no reason. Saya tak tahu kenapa. So turun bawah. Dah, kita dah ambil oksigen tadi kan. Turun bawah lagi. Akan ada satu oksigen. Ni kau boleh guna tak?
tutup lampu. Dia macam tutup lampu something. Satu je, 3 je satu. Mesti ada lagi satu So dalam ni ada tunnel. Cepat kau boleh buka lampu juga. Anda ketemu sekorang kat sini lah. Hostage has been rescued. 3 saja saya. Okay, next tempat Havana. Kita pergi ke Havana. Havana ni bukan tempat favourite lah. Havana ni bukan tempat favourite. 57. Tapi bila saya dah nama-nama main, bila saya dah lama-lama main tempat ni, saya jadi wow, Havana ni tempat macam polis orang ni lah, Itali dia. Ada baju apa ni? Baju. Ada meja belajar. Kau tak boleh dimusnahkan. Tempat tidur pun tak boleh dimusnahkan. Ada peti sejuk, peti rasa. Sebenarnya macam tempat belajar ni. Ya, nama dia pun Polizia. Polizia ni macam orang Itali. Ni saya tak tahu gambar apa. Ni Presiden Amerika ke apa benda ni. Mystery. Via Fidel. Yankee go home. Apa ni? Ni saya tak tahu apa benda. Saya rasa maybe runtuhan dalam ni kat apa benda ni. So tugas korang is selamatkan hostages. Yang kadang-kadang saya lupa nama tempat dia kat mana. Ni satu, lupa. Ikut cepat. Okay, kita cari yang lain. Tak. Cepat ikut. Siapa lagi? Hostages dia muka pun 5% muka, tapak muka mau alien. So kat sini ada air pancut ni. Yang airnya tak ada, pintu pun tak boleh dibuka. Sahabat kau hostages. Sini hostages. Settle. Okay, ni tempat ke berapa? Itali. Yes, Itali. Darinda. No more music. Kita orang jadi orang jahat kan. So kita dapatlah double pistol. Tung. Ni ada ayam. Yes, korang boleh. Oh, look at this. What's this? Di sana juga. Hilanglah ayam tu daripada dunia. Ini diorang meniaga apa kain sebelum jadi tempat termahal di dunia.
Kita biasa akan tunggu kat sini lah. Kita akan, orang jahat akan tunggu kat sini. Ni nampak orang baik datang. Kau mesti tanya, adakah kita orang jahat boleh rescue hostages? Ada lagu guys. Tenet teng teng. Kenapa ada lagu? Kenapa ada jalan macam ni? Saya pun tak tahu. Don't ask me. Ini banyak tempat unik. Storage yang penuh arak, cheese tu. Orang jahat akan ada biasa kat sini lah. Sini. Kalau korang nak masuk kat sini pun susah. Kau kena fokus. Korang silap je, korang jatuh bawah. Try ni memang saya tak pernah lepas. Kena try berulang kali. Corang gila. Ni kena cepat tau. Cepat jatuh balik. Saya tak tahulah macam mana diorang buat kan. So kita try. Saya selalu tekan ke bawah. Kenapa ni? Macam tu, dia kena cepat. Tunduk. Lompat tunduk. Tu dah. Tak lah, saya pun lupa dah cara dia. Finally. So tunduk. Only counter terrorists can move door saja, tak boleh. So kita next tempat. Lepas Itali, Mitalia. Oh, 33 minit ni kita record. Ni tempat yang ada tahi tu, tahi yang boleh kita tembak. Tu kita nak pergi sebelah sana. Kita kena masuk dalam terowong ni. Dia tutup lampu. Baru dah syok. So kita boleh guna lah. Biasa penjahat akan ada kat sini lah. Kalau korang naik atas ni, korang tembus ke rumah terus. Ni rumah ni kita nak masuk. Tapi tak, kita nak pergi tempat lain. Yang kat bawah ni ada satu komputer. Korang boleh akses untuk tengok ada siapa kat dalam. Ni komputer ni. Ni kau tengok kat dalam bahagian garaj. Ni kat dalam tu ada dua hostages. Ni kat dalam terowong. Ni kat luar rumah. Ni kat tempat toilet, tempat kita masuk tadi. So just korang naik atas ni. Dia tempat jacuzzi tu guys. Cek kat saya lah. Ni kat bawah ni. Tu. Ni macam tempat jacuzzi macam tu. Kita akan tembus kat sini. Tandas tu terletak dekat sini. Ni dia tandas. Okay, so ni tandas. Si kau nampak tu apa tu? Look at this. Now look at this.
Okay, so korang boleh tembak tahi tu. Okay, macam ni. Meletup, tahi meletup. Tahi meletup. So korang juga boleh tembak ni, buat dia orang jatuh. Komputer tak boleh access ke tak? Tak boleh. Dia just jadi dummy. Ni ada bar, tak boleh di access. Show me the hand. Show me the hand. Masuk sini korang boleh tutup lampu garaj ni. Buka, tutup. Tutup. Boy. Let's get the hell out of here. Let's go. Okay, so korang boleh kalau ikut sini, tapi orang suggest takkan dapat. Tapi go. 4 minutes. Cepat. Kita boleh rescue suggest So walaupun korang berada di luar, tapi korang jangan rasa selamat, sebab enemy akan duduk sini. Dia tunggu korang kat sini, dari sini. Korang buat oxygen ni ke tempat sini. Ni tempat sini. Okay, tu ada guys. Nanti kita sambung map lain, okay. Terima kasih atas menonton video agak panjang ini. Sekejap lagi kita nak battery berapa persen ni? 60% untuk buka charge. So kita kurangkan pencahayaan dia sikit. Okay. So kita nak tutup. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di next video guys. Bye bye.